So aku memang letak 1 liter sebab aku berjenis yang malas top up. So sepatutnya 800 ml je. Kalau korang nak ringan sikit lah. So ada yang tanya kenapa letak 1 liter. Sebabnya memang aku malas nak top up tu je. Dia akan rasa sedikit berat, tapi tak apalah, motor pun pergi kerja je kan. Bukannya buat racing. Alright, ngam. So penjagaan motor kena jaga semua. So sekarang ni tarik rantai. Rantai tu kena tarik. Korang tengok tu dah kendur teruk lah tu. Memang kena tarik. So kena minyak brake semua kena tengok. Signal apa semua korang kena jaga lah. Rantai LC ni memang cepat kendur lah. Tapi aku ni pun pakai berhemah agak lah. Dah dekat 2 bulan aku pun tak tarik rantai. So memang aku jenis yang setiap kali servis tukar minyak hitam memang aku akan tarik. So korang semua kena jagalah benda ni. Alright. Minyak brake, tarik rantai, minyak hitam, tukar filter, itu the common, yang benda yang basic lah. Alright. Okay. So hari ni aku just service motor aku. Dan punya puncuk pangkalnya 4,400 km baru aku servis. So aku nak review sikit pasal minyak Petron. Saya ringkas Petron Bliss yang aku beli bulan 8 hari tu. So minyak tu okey, dia semi sintetik, dia punya viscosity 10-40. Minyak tu okey, tak ada hal. Aku isi dalam 1 liter. Ada yang tanya kenapa isi 1 liter. So jawapan aku memang jenis yang macam tu sebab aku tak nak top up. Memang agak berat. Yes, memang agak sedikit berat lepas pakai 1 liter. Tapi bila kau dah long tu, kau dah lama sikit pakai, dia akan ringan lah. Pakai Petron tu is not bad. Dan sekarang aku guna balik Petronas F700. Okay, aku akan cakap pasal Petron tu Okay, dia punya kelebihan Petron ni, kelebihan dia punya change gear memang smooth. Serius aku cakap, memang senang gila nak tukar gear dia. Smooth habis. Lebih bagi aku dia lebih smooth daripada F700. Okay, dia lagi smooth. So bagi aku dia lebih smooth daripada F700. Dan okay, dia punya itu kelebihan dia lah. Tapi kekurangan dia, actually dia bukan kurang lah, cuma dia tak sebagus F700 lah. Petron ni dia tak smooth, tak orang cakap apa, bila pakai tu dia tak relax macam F700 ni. Yang Petronas ni dia lebih smooth bagi aku membandingkan dengan Petron tu. Dia lebih smooth dan lebih, tapi tukar gear Petron tu lebih bagus. Macam tu. Mungkin sebab dia punya kelikatan viscosity dia tak macam Petron 700 kot, aku rasa lah. Okay, so itu kekurangan dia lah. Yang Petron tu dia punya smooth tak sebagus F. Tapi F pula dia punya smooth dia okey, ngam, tak ada hal walaupun kau isi 1 liter sekalipun. Dan tukar gear okey smooth, cuma dia tak smooth macam Petron. Okay, so sekarang pun nak maghrib dah, aku nak balik. So itu je lah untuk video kali ni. So settle. Aku ini servis yang ke-8 dan servis yang ke-7 hari tu korang boleh tengok balik last video, aku akan bagi link dia. So next yang ke-9 lagi aku akan buat vlog balik. Yes, aku nak bagi tahu. Kali ni aku pakai oil filter yang murah punya lah, yang grade A, triple A punya grade, bukan ori lah. So aku nak tengok rasa dia macam mana. So aku akan review next service macam mana pakai grade A punya oil filter.
setengah orang cakap tak bagus. Biasalah benda murah kan. Aku cuba, kali ni aku cuba. Memang LC ni bahan uji kaji aku. Untuk pengguna kat luar sana, aku akan share lah benda ni. Okay. Pakcik belakang tu pun dah pelik tengok aku. Aku cakap sorang-sorang. So tak apalah, aku nak next video kemungkinan aku akan review motor ni. Dah sekian lama ramai yang cakap nak aku review benda ni, ramai yang DM review LC ni. Dan aku kemungkinan kalau ada kalau ada sambutan, aku akan buat Q&A punya session lah. Kalau ada yang nak aku buat. Okay. Untuk motor lebih kepada LC lah. So tu je kot aku rasa. Apa-apa penambahan nanti aku akan update. So now aku nak balik. Nanti kan next video mungkin aku akan review motor ni secara lebih detail daripada yang video sebelum-sebelum ni. Aku akan buat lebih detail dan sedikit detail lah macam mana motor ni, apa yang aku pakai. Aku dah pakai setahun lebih motor ni. Aku dah memang lenjan habis. Pergi ride, pergi tu, pergi ni, aku akan bagi tahu lah sikit. So aku tak nak video ni berpanjangan. Okay, so korang jangan lupa like, share and subscribe YouTube Kimi Dominic. Alright. Assalamualaikum.